MCU is back. So, korang kena tengok. Okay, so today kita akan borak tentang filem Thunderbolt. So, filem Thunderbolt ni adalah filem yang digembar-gemborkan yang kita Malaysia ni ada dalam Marvel, okay? Nanti aku akan cerita lebih. Filem Thunderbolt ni dia mengisahkan tentang apa? So, filem Thunderbolt ni dia mengisahkan tentang Yelena yang membawa watak Black Widow sekarang selepas kematian Natasha Romanoff dalam filem Endgame tu kan. So, Yelena ni adalah adik kepada Natasha lah. And then, one day tu, dia dapat call daripada Valentina untuk attend satu mission. Dia kena pergi ke satu makmal EXO, which is yang milik Valentina lah. And then Valentina ni beritahu pada Yelena suruh intip satu agent yang ingin belut pada EXO ni. So bila Yelena sampai ke makmal tu, dia telah berjumpa dengan US agent, Taskmaster dan Ghost. So berserta dengan Bob. Dari situ sebenarnya Valentina ni dia plan semua benda ni, which is semua dalam makmal tu adalah dia punya macam orang suruhan lah kan. Dekat situlah plan Valentina ni untuk bunuh semuanya dalam makmal tu, termasuk dengan all the item dalam makmal tu. So dekat sini Yelena dengan all the teams tu berpakat untuk settle lah dengan Valentina ni. So kalau kau nak tahu apa lagi cerita yang berkenaan dengan diorang ni, korang kena tengoklah movie ni nanti kan. So movie ni dah keluar pada 1 hari bulan. So korang boleh pergi tengok ramai-ramai dekat banyak yang terdekat dengan korang. Dah, kita let's go lah. Kita pergi pada dia punya review. Welcome back to Anasisman Channel. So today kita akan review filem Thunderbolt daripada Marvel. So filem ni adalah filem yang digembar-gemburkan kita as Malaysia ni. Marvel shoot dekat Malaysia weh. Dalam filem ni memang starting of the filem pun almost berapa minit tu memang dia fokus on Malaysia tau. So kau nampak lah menara KLCC tu semua all 1 KL, kau boleh nampak kat situ. So benda ni pun berlanjutan tau, sebab Malaysia punya nama ni memang ada sampai ke habis dia akan sebut nama Malaysia tu. This film memang kita as a Malaysian patut bangga lah kan. Kita tak payah beralih lagi. So sebelum aku start punya review, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. And then kita boleh terus pada kita punya review. And then kita pergi dulu pada benda yang aku suka dulu dalam filem ni. Benda first yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya jalan cerita yang boleh dikatakan dia tak adalah best sangat pun jalan cerita dia. This is straightforward punya cerita. Dia tak ada macam membuatkan kau berfikir what gonna happen next. So dia memang straight to the point je, dia punya jalan cerita. And then this film dia memfokuskan tentang mental health. So cara dia olah, macam ni dia nak masukkan cerita tentang mental health dalam filem ni memang best. Sebab as we know, Sentry ni adalah Bob tau. So Bob ni yang ada mental health. And then macam mana dia connectkan semua Thunderbolt punya karakter ni berkenaan dengan mental health. So dia punya jalan cerita tu memang best. Siapa kalau kau nak tahu jalan cerita dia macam mana, kau kena tengok filem ni. So itu nombor 1 yang aku suka about this filem. Nombor 2 yang aku suka about this filem adalah dia punya action. Action dalam filem ni, yes, aku boleh katakan dekat sini MCU is back. So korang kena tengok filem ni sebab MCU dia dah back to dia punya resipi daripada awal, daripada phase 1, phase 2, phase 3. So dekat sini dia dah back on track tau MCU ni. So aku amat suka sebab action yang ditunjuk dalam filem ni memang cantik gila. Sebab MCU tak pernah fail dalam dia punya action tau. So aku amat suka dia punya action, memang best. Is really good koreografi semua kan. Aku memang suka lah in term of dia punya action. So itu nombor 2 yang aku suka about this film. Nombor 3 yang aku suka about this film adalah dia punya lakonan dalam filem ni. And then aku boleh cakap Yelena adalah MVP dalam filem ni. Dalam movie ni Yelena memang hold out. Aku Yelena dalam filem ni memang gempak gila. Dia memang boleh dikatakan dia dah boleh bawa karakter Black Widow tu untuk menggantikan Natasha. So aku memang suka in term of lakonan Yelena. But yang lain pun memang best juga. Bukan sahaja Yelena dalam filem ni yang menonjol MVP, tetapi ada juga karakter yang lain. Bukan karakter lain lah. All the Thunderbolt punya cast ni macam Red Guardian, Ghost, US Agent, Bob, Taskmaster. So all this cast memang best gila. So diorang memang lakonkan watak diorang ni memang dengan jayanya lah. Sebab kita pun boleh anggap filem ni versi Suicide Squad daripada DC, ini kita convert ke Marvel punya movie. Dia punya konsepnya sama je macam Suicide Squad, tapi ni version Marvel is Thunderbolt. Dan itu saja benda yang aku boleh sebut dalam filem ni. Apa yang aku suka, cerita dah gempak kan. Ada ke benda yang tak suka dalam filem ni? Okay, so untuk filem Thunderbolt ni, dia ada je benda yang aku tak suka, tapi dia is a minor things je. Dia bukan
benda yang aku boleh cakap ni tak. Dia okey je. Dia tak adalah worst punya benda yang aku hate. So kita pergi pada benda yang aku tak minat. Nombor satu yang aku tak minat adalah dia punya action. Okay, kenapa? Tadi aku cakap aku suka pada dia punya action kan. And then ada juga benda yang aku tak suka about dia punya action. Sebab dalam filem ni action dia dah best lah kan. Tetapi kau tak nampak how powerfulnya Sentry dalam ni. Dia punya fighting sequence dia agak kurang sedikit. Dan aku rasa dia perlu tambah baik, tambah banyak scene lagi action dalam filem ni. Aku nak tengok juga macam mana Thunderbolt ni lawan dengan Bob kan. Bagi aku, dia punya action tu agak kurang sedikit. Dia punya macam screen time action tu lah. So kalau dia boleh tambah more action in this film, aku rasa aku boleh bagi extra point kat situ kan. So itu nombor satu yang aku tak suka. Nombor dua yang aku tak suka dalam filem ni adalah dia punya karakter Thunderbolt ni. Daripada awal sampai habis, dia memang fokus on Yelena punya karakter. So kau tahulah macam mana Yelena daripada tu sini semua kan. But Red Guardian, US Agent, Ghost, Taskmaster, Bob, kalau korang tak tahu, korang tak tengok movie or series before this, korang maybe blur dalam filem ni sebab kau tak kenal pun tu siapa. So macam US Agent, korang kena tengok Falcon and Winter Soldier series. And then kalau Ghost, korang kena tengok Ant-Man and Wasp. Kalau Taskmaster, korang kena tengok Black Widow. And then Red Guardian, korang kena tengok Black Widow. So kalau korang tak tengok all this series or movie, korang maybe akan blur. Sebab in this film, diorang tak build up karakter tu betul-betul. Sebab kalau orang yang tak tengok, memang takkan tahulah dia ni siapa sebenarnya. So lagi-lagi macam US Agent kan. So dia look macam Captain America. Tapi kalau orang tak tahu, dia pun memang pernah menjadi Captain America dalam Falcon and Winter Soldier. Tetapi hanya sementara. Maybe diorang build up dia punya past dalam filem tu, aku rasa it could be better. So itu saja yang aku boleh rangkulkan untuk this film. Filem ni best ke tak kan? So filem ni memang best. And then for your info, this film ada 2 post credit. And then first is yang lepas animasi tu semua, lepas tu ada 1. Tapi itu bagi aku biasa je. Dia tak ada related pun dengan future MCU tau. So tapi yang the last kali kan, bila dah habis credit dan memang dah keluar all the title semua tu, this credit memang korang perlu tengok. And then aku akan jamin korang akan menjerit dalam wayang. Sebab setelah lama kita tengok movie selepas Endgame, kita tak dapat post credit yang memang connected to next coming movie. So kalau korang nak tahu apa post credit tu, korang kena tengok filem ni and then tunggu sampai habis. Bila dah screen dah blackout, baru korang keluar. Selagi tak blackout, korang jangan keluar. Itu saja yang aku boleh cakap about this film. And then berapakah rating yang aku bagi untuk filem Thunderbolts ni? And then before aku bagi rating, one thing lagi aku nak cakap. Kalau korang perasan, tajuk Thunderbolt tu belakang tu ada macam star kan? So kalau nak tahu sebab apa-apa cerita pun yang memang ada star tu, dia tak release the official title tau. So kalau korang nak tahu Thunderbolts ni official title dia apa, korang kena tunggu juga dekat post credit tu nanti. And then aku memang tak sabar nak tunggu Fantastic Four pada bulan 7 ni. And then kita go back to the rating. So untuk filem Thunderbolt ni aku bagi sebanyak 8/10 untuk Thunderbolt. So filem ni dah keluar dekat wayang. Ada 1 hari bulan Mei. So korang boleh tengok dekat wayang yang terdekat dengan korang. This filem memang buatkan MCU back to apa benda yang kita nak sebelum ni, yang kita tak dapat pada Phase 4 and Phase 5. So this is the end of the Phase 5 dalam filem Thunderbolt ni. So Phase 6 akan start pada Fantastic Four bulan 7 nanti. So itu saja yang aku boleh share dengan korang. Siapa yang dah tengok boleh komen dekat bawah. Aku nak tahu juga apa reaksi korang tentang filem Thunderbolt ni, best ke tidak. And then korang tak sabar ke nak tunggu next coming movie daripada Marvel? So korang boleh komen kat bawah. And then before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So that's all for my review. Thank you.